kapal awak semua ni? Tanya awak lagi Mega ke? Ika kapal awak semua ke? Ika awak buat lagi zaman datuk nenek dulu. Wah. Ika lah kapal awak pertama. Biar awak tunjukkan kapal awak pertama. Ika ke kapal nelayan. Penampilan dia biasalah. Lodoh, kotong naik-naik ikan berai terus. Ika kapal nelayan nama dia. Yang Ika kapal layar. Ika kapal layar. Dia baru siap balik berlayar. Ika ni patah lantaran melanggup es dekat Antartika sana. Bukan pelah dia. Ika dah rebit-rebit dah. Ika nak direnovasi lagi. Ika lanjut kita ya. Tengok muka awak sepel-sepel ni semuanya. Ika ke kapal tanker kita? Kapal tanker kita ke? Bawa minyak, bawa apa? Ika guna dia kapal Ika ke? Ika lagi, kita lanjut lagi. Kalau Ika ni kapal muatan. Kapal Ika ni kapal bawa barang ke pulau. Ika lah kapal dia. Kita lanjut lagi. Kapal awak berikutnya. Ika kapal Ika ni kapal kargo. Itu kapal kargo itu ke. Bawa pupuk ke pulau, bawa apa ke pulau. Ika lah dia ni. Kapal kargo nama dia. Kita lanjut lagi. Ika kapal paling besar punya awak ke? Kapal besar Ika ke? Ika belum tahu untuk apa gunanya. Soalnya belum ada turun ke laut dah. Lagipun Ika belum siap semua. Besoklah nantilah kita sepel untuk apa guna ke kapal Ika ke. Kalau menurut Nika apa yang sesuai kapal Ika ke? Nika pendek.